hari ni kita baru balik ke Malaysia. And kita tengah sambing liver nak masak apa tak tahu. It's okay, kita beli dulu, kita kemudian dengan beg kat belakang. I don't know. Tengoklah nak dia aku ni. Kita tak ada penahan. Wait, I bawa dia jalan-jalan. Buat apa ni? Salah ni. Macam kalau boleh nak beli satu kedai hari-hari nak datang sini nak beli barang masak. Kita nak beli tapi bila macam ni tak beli yang siap dah. Kita bawa sini terus. Teria doa. Ya Allah terianya. Bestnya masak. Seriusnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, sabar, sabar, sabar. Sedapnya ikan singkang. Amin. Ya Allah, sedapnya apa? Beras biji. Ya Allah, sedapnya daging. Ya Allah, sedapnya. Ya Allah, sedapnya sambal. I dah jumpa syurga. Yes. Sedap. Syoknya weh. Ni. Nak tengok apa macam jumpa. This is my favorite kulat. Kenapa tahu? Kulat. Macam kulat selingkuh tapi sedap. Kulat dong. Sedap. Ini semua sedap. Of course yang ni. Suka inoki. And yang ni sedap. Kaki. Ini tak tahu lah. Tapi sedap. Lagi, I think this is Malaya. Tak tahu pula apa. Sedap. Sedapnya. Kalau buat mukbang pakai kulat ni. Contohnya. Semua sedap. Ini apa ni? Sedapnya. Untuk kulat. I'm here. Sedapnya kulat. Okay. Sedapnya. Dia macam ni lah. Dia nak beli bagus juga sebenarnya. Pergi datang dengan jalan kaki. I mean public transport. Because what? Kita tak ada tempat nak letak. Payah weh. Kita dah lah. Sekejap buat. Tengok. Kita macam ni. Yang penting nak bawa barang banyak-banyak dengan betul lah. Ni lagi. Nak bawa apa? Bawa durian lagi. Durian. Bawa durian lagi. Dan kepenatan nak bawa banyak barang. So kita beli nak makan hari beli hari ni. Sebab lagi pun mana ada peti ais. Bestnya kalau dapat beli banyak-banyak barang. Sebabnya sedih. So okey lah. Nantilah kita beli peti ais kan dah banyak liver. Baru kita boleh bercermat-cermat. Kita just beli sekali beli. Dan semasak mana ada masak je lah. Kalau makan luar makan je lah. Kedai Semai. Guys, seperti biasa aku melintas di sini. Saya sudah beli bawah. Tak ada plastik, banyak dah plastik. It's okay. Kita sekarang berada di sini Sunway Mall Norel. Dan kita nak melintas ke LRT Tawagi. Nak pergi ke rumah kita. Biasa kita jalan kaki guys. Melintas it's okay, it's our journey. So, kita capai 10,000 steps sekali. Bye.
dah sampai ke LRT now. Alhamdulillah perjalanan balik kerja, ke kedai dan balik rumah. Kita kapan kita nak buat kopiah Vietnam Roll. Jadi ke tak kopiah Vietnam Roll? Tak boleh jadi ke tak? But guess it, nak reka tak apa yang saya beli? Nak tengok kita watching terus lah. Itu lama sangat video tadi. Tak payah dah. Guess it, apa yang kita beli? Udang. Percaya kita beli berapa ringgit udang? Tak nampak tu. RM1, RM2. 6 ekor. Porting satu okey lah. Okey tu sebab kita nak makan orang je. Lepas tu nak makan terus kita nak simpan. Faham tak? Kan tengok terkejut kita beli apa. Carrot. Okay, apa porting? Bagus. Sebenarnya bagus. Dia boleh bersimat je. Kalau kita ni ada PI. Tapi tak ada PI. Tu tak ada payah lah serabut hari-hari kena beli barang. Kita beli apa? Ikan bilis ni. Nak masak jeput. Aku nak beli udang. Lalu tadi nak buat lah tadi. Apa panggil nama dia tu? Oh, jeput. Udang. Tak apalah. Macam banyak pula better. Okay. Kita daripada Miso Resmi. I dah percaya. Survive for the day. Service all from Hey guys, macam biasa. Alhamdulillah kita dah sampai rumah. And kita nak start masak. Sampai. Kita buat kopiah Vietnam. Kecil lagi.